Cara nak pakai dia adalah... Mama dah habis ke? Dah habis apa? Live. Belum, Mama baru live. Okey. Yang ini... Tengok Ini jarum tahu. jarum tahu. Okey. Yang ni kan macam ni kan. Okey, bila you pin tengah. Okey, bila you pin tengah. Okey. Yang ni you ambil. Thank you. 1, 2. Lepas tu you lipat macam ni. Okey. Lepas tu you pin dekat tengah. Thank you. You pin dekat tengah ni, ambil ni. Okey, senang sangat. Tapi you kena betul-betul lah. Macam ni. Okey. Sangat senang. You pin dekat tengah ni macam ni. Okey. Aduh, kejap. Kejap. Okey. Siapa yang boleh pergi ke Mitek boleh pergi. Alamak, tadi dah dapat buat tau. Sekejap, dia kena Ada pinkan. salmon. Ada salmon. Okey, pinkan dekat tengah ini. Mana pin dia? Okey. Okey, Macam mana nak make up macam ni? Saya tak pandai. Ini make up artis yang make up. Okey, nampak tu? Cuma saya tak ambil ni sekejap. Sekejap Itulah sebab saya nak ni. Okey. Tak adalah siksa nak pakai. Boleh je sebenarnya. Dia kena pakai pin yang besar. Kena pin yang panjang. Betul. Okey. Sekejap Tak rosak ke macam tu? Tak. Okey, saya dah pinkan. Mama cakap dengan siapa? Tu Mama tengah cakap dengan semua orang kat Cakap dalam ni. sendiri. Tak, Mama bukan cakap sendiri. Mama tengah cakap dengan orang kat dalam ni. Pakai Limet Lumiere. Tengok. Okey. Cakap sendiri. Okey. Dia kena pin lagi. Okey, macam tu. Senang sangat. Cakap sendiri. Okey, jangan pin yang tumpul. Sarah boleh tak nak make up Sarah? Baik, insyaAllah. Jangan bising Syaikul sebab Mama tengah live. I tak nak dengar you punya suara masuk dalam sini. Bagus kalau pakai dengan pin. Bila pakai dengan pin, dia takkan tembus. Dia kena pakai brooch. 3 salmon. 3 salmon. Tak jual Lumiere ke malam ni? Jual, tapi sekejap. Kita makan ni. Ya, kena garang. Sebab kalau tidak, nanti kan dengar bising-bising dekat sini, Sarah kena Sarah kena violation. Nak apa? Oh, ada sayur. Sayur keluarkan. Macam ni. Siapa yang tanya-tanya yang tak kena mengena, saya mute sajalah ya. Okey. Wow, Aini. Hai semua. Sumaya tak makan sayur ke? Apa nama dia? Saya makan brokoli. Dia makan brokoli. Okey, siapa tanya mana ni, saya mute je lah akaun awak ya. Semak. Lumiere tu bagus ke? Ya, Lumiere itu bagus. Sangat-sangat bagus. Sarah, yang tanya bawang merun you. Okey. Yang ni kan? Yang ini color claret. Ini color claret. Nak tengok serum Lumiere yang baru sis, yang review kat story tu? Yang mana satu Baju kena salmon. Yang ya, ini adalah premium cotton voile. Premium cotton voile. Tahun ni ramai yang pakai warna merun ya ke?
Okey, sekarang dekat beg kuning, kita punya tudung semua 15%. Lipat-lipat kat bawah dagu tu, lepas tu pin macam mana ni? Pin macam ni. Pin macam ini. Kena pin macam ini. Pin dekat sini. Macam tu. Okey? Senang. Yes, ini claret. Saya pun pakai sama warna maroon. Ya. Kalau siapa nak, okey, beg nombor 1 kita ada bawal plain. Hi Hefa Beauty. Bawal plain 15%. Beg nombor 2, beg nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, 7, 8, 9, 10. Semua tu adalah 15%. Sarah tak pergi meeting sebab tadi hujan lebat. Jadi Sarah live kat rumah sajalah. Semua bidang 50. Bidang 50. Okey, color claret ni tinggal 10 helai saja korang. Ini color maroon. Tinggal 10 helai. Semua beg semua tudung kita semua tudung kita bidang 50. Tak ada bidang lain. Semua bidang 50 macam Sarah pakai ni. Nak warna yang ni. Ya, ini yang beg nombor 1. Tengah 15% korang. Ya, terima kasih Hefa Beauty. Okey, Sarah masukkan produk Lumiere. Kita ada vegan baby lagi 11 kotak ya. Lagi 11 kotak. Pergi ni atas mandi, okey? Bye Sumaya. Syaikul tengah ni susu Nanti lepas habis susu boleh naik atas mandi. Mama tak nak Syaikul bising-bising Syaikul Okey Syaikul? Okey. Apa yang masak? Apa yang masak? Apa yang tadi dulu? Wow, banyaknya diskaun malam ni. Sempat ke sampai? InsyaAllah sempat. InsyaAllah sempat. Okey, kita ada banyak produk dekat dalam ni. Wow, dapat 24%. Alhamdulillah. Wow. Wow. Sekejap. Salam Sarah, tadi cari ada. Lumiere produk daripada mana? Kilang kita dekat Indonesia. Tetapi kita punya bahan-bahan daripada Canada, daripada Korea, daripada Jepun. Sekejap korang, Sarah nak masukkan semua ni dekat beg kuning. Saya nak bagi banyak diskaun dekat korang. Sekejap kita nak jualan penghabisan stok. Jualan penghabisan stok untuk mini cleansing balm. Selepas itu Ultra Rich. Kejap korang. Sarah tengah buat ni. Korang nak ni kan? Nak diskaun kan? Sekejap Kejap ya, bagi saya selesaikan ni sekejap. Nak bagi dekat korang banyak diskaun. Alah, sorry lah.
Okey. Hai, Assalamualaikum orang Sarawak. Alright, let's go. Okey, Sarah boleh jawab soalan korang sekarang. Kejap lagi teman Sarah cuci muka, okey? Sarah nak tunjuk cleansing balm kita. Okey, sekarang ni dekat beg kuning, okey. Kita punya bawal, korang. Tadi tengah cakap-cakap 15%, tahu? Tadi tengah cakap-cakap 15%. Sekali sekarang ni tudung semua 24% korang. 24%. Jadi sekarang korang kena tekan beg kuning. Tadi mula-mula 15%. Sekarang ni apa nama dia? Arashi bawal plain malam ini sangat murah. Mungkin sebab ada bazar raya. Okey, ada 24%. Yang Sarah pakai ni Arashi bawal plain, beg nombor 21. Lumi Propolis 32%. Nabs, can you give me the madu please? The honey. The honey please. Lumi Mellifera 32%. Yang lain semua 40. Apa dia? Honey. Thank you so much. Yang lain semua 45%. Ya Allah. Ultra Rich 45%. Korang, kalau sekarang ni korang tak start pakai anti-aging, lagi 5 tahun kulit korang akan berkedut-kedut. Okey, kulit korang akan berkedut, kulit korang akan menjadi tua sebelum waktunya. Jadi kalau korang tak nak tua sebelum waktunya, korang kena dapatkan beg nombor 6 Ultra Rich DNA Salmon. Yes, malam ini sangat murah. Semakin nak dekat raya, semakin murah. Lepas tu kita ada sabun. Ada sabun. Siapa yang ada jerawat, umur berapa boleh start pakai? Umur yang boleh start pakai umur 17 tahun. Kalau umur 17 tahun dah boleh start. Umur remaja 13 tahun pun dah boleh start cuci muka pakai cleansing balm. Okay, boleh pakai cleansing balm. Dan kalau anak yang ada jerawat, boleh pakai beg nombor 14. Skin Warrior Acne Fighter. TTC boleh pakai tak? TTC sangat-sangat boleh pakai, kecuali retinol. Retinol dengan peeling serum tak boleh pakai. Kita punya jamu pun sekarang 10% ke? 10%. Jamu kita punya telekung yang sis review kat IG story tu untuk garis-garis halus lines item yang mana sis IG story? Oh, yang itu bukan. Itu dekat ni fit. Yang itu adalah Ultra Rich untuk fine line. Yang ini ada DNA Salmon. Dan payment propolis, thank you so much. Okey korang, kita ada telekung. Telekung yang mix 2 color RM290. Jeragat nak pakai yang mana? Jeragat boleh pakai beg nombor 2 retinol malam. Okey, retinol pakai malam. Pagi boleh pakai Skin Savior yang sekarang tengah 40%. Malam ni memang banyak gila diskaun korang. Kalau korang tak dapatkan, memang korang menyesal. Dan payment cleansing balm, thank you so much. Okey, siapa yang nak tengok wow, tudung kita banyak. Umur Sarah 39 kan, tapi muka macam umur 32. You kena pakai anti-aging. You kena pakai DNA Salmon. Kalau you nak nampak awet muda, you kena pakai anti-aging kita. Yang ini Ultra Rich 45%. Yang ini untuk jeragat, yang ini untuk anti-aging, untuk anti-wrinkle, untuk nampak awet muda. Inilah rahsia dia. Salmon bag nombor berapa? Bag nombor 6. Sekarang tengah
Sabun wangi sangat Sarah sayang nak pakai. Ya Allah, kena pakai. Sarah, cleansing balm baru sampai. Ajar cara pakai. Sehari boleh pakai 5 kali pun boleh. Tak kisah. Nak pakai subuh, Zohor, Asar, Maghrib, Isyak. Cleansing balm tu, okay, dia ada shea butter. Jadi you nak pakai sehari 10 kali pun tak kisah nak cuci muka. Yang ini makeup remover dan pencuci muka. Dia ada shea butter, dia takkan keringkan kulit. Jadi cleansing balm kita memang tak ada masalah. Memang sangat selamat. Kulit kering dan berjerawat pakai apa? Kulit kering dan berjerawat boleh pakai cleansing balm kita. Thank you Naps. Cuci muka dengan cleansing balm bag nombor 8 Eva Razali yang sekarang tengah 45%. Yang tu bag nombor berapa? Anti-aging Sarah pinkan bag nombor 6 sekarang. Kita nak jualan penghabisan, jualan retinol hari-hari je pakai. Siapa yang kulit combination nak pakai seminggu 4 kali boleh. Siapa yang kulit kering seminggu 3 kali retinol. Tapi pakai pada waktu malam saja retinol. Retinol memang sangat-sangat bagus untuk wrinkle, okay, untuk wrinkle, untuk garis-garis halus. Retinol pakai malam, pagi you pakai Ultra Rich. Ultra Rich DNA Salmon. Malam ni kita semua 40%, 45%, sangat-sangat murah. Parut jerawat yang mana? Parut jerawat, okey, sekarang ni hot item kita dekat bag nombor 8, cleansing balm. Cleansing balm ni you cuci muka. You kena double cleanse, okey? First wajib, okey, kena double cleanse. Apa itu double cleanse? Cuci muka dengan cleansing balm, cuci muka dengan facial wash. Memang perlu cleansing balm, jangan takut. Cleansing balm boleh pakai setiap hari. Tak ada masalah, dia tidak akan keringkan kulit. Jangan takut. Jangan takut untuk pakai cleansing balm. Dia tak ada limit. Dia tak ada limit nak pakai cleansing balm. You kena double cleanse. Tak boleh facial wash sahaja, tak boleh cleansing balm sahaja. Sebaik-baiknya double cleanse, okay? Sebab doesn't mean that kita cuci muka sekali tu dah bersih. Kalau kita ambil wuduk pun 3 kali, betul tak? Basuh tangan 3 kali, basuh dalam hidung 3 kali, kumur mulut 3 kali, betul tak? Basuh muka 3 kali, basuh tangan sampai ke siku 3 kali. Kita bukan basuh sekali. Kenapa kita tidak basuh sekali? Kenapa kita basuh 3 kali? Untuk betul-betul bersih. Jadi sama juga double cleanse 2 kali. Dan kita punya double cleanse bukan hanya mencuci muka sahaja, tetapi double cleanse ni untuk menutup pori-pori yang terbuka, untuk mencuci kita punya, untuk membuang kita punya whiteheads dan blackheads. Okay, whiteheads dan blackheads. Dan kalau siapa yang kulit kering, facial wash tolong ambil facial wash tolong ambil Rebalance. Okay, ada 3 jenis facial wash. Nak tunggu sleeping mask diskaun 45%. Okay, korang Lumi Mellifera 32%. Korang tolonglah ambil Lumifera ni. Okay, tolong ambil Lumifera ni. Lumi Mellifera ni adalah korang punya vitamin. Ini adalah korang punya vitamin. Korang tahu tak, kalau korang ambil vitamin banyak-banyak yang telan biji tu, okay, dia akan efek korang punya buah pinggang. Lama-lama buah pinggang korang tersumbat. So tidak bagus. Saya sekarang pun dah kurangkan makan vitamin. Kalau korang tak percaya, buatlah kalau korang tak percaya. Madu ini makanan sunnah, betul atau tidak? Kan? Ini madu mellifera. Kalau anak Sarah demam, Sarah dah tak bawa pergi klinik lagi dah. Sarah tak bawa pergi klinik. Semalam Syaikul demam dan sesama. Sarah tak bawa dia pergi klinik. Sarah tak bagi dia makan antibiotik. Antibiotik tak bagus untuk anak-anak. Antibiotik dia akan bunuh bakteria baik dalam diri anak.
Jadi bagi minum madu, ini bukan madu yang madu biasa tu, ini madu mellifera, lebah mellifera. Kalau tak tahu apa lebah mellifera, boleh search. Kenapa tak mandi lagi? Jadi kalau anak sakit, okey, bagi anak-anak makan madu ni, macam mana cara nak pakai? Sehari 3 kali. Kalau bulan puasa ni minum Sumayah, minum masa minum masa sahur dan masa berbuka. Nak habis dah. Sekejap tengok dia. Dia kena 3 titik. 1, 2, 3. Kemam bawah bibir dan telan. Kalau siapa yang ada GERD, siapa yang ada gastrik, okey, sangat-sangat bagus minum madu ini. Siapa yang sakit-sakit lutut, siapa yang sakit senggugut, siapa yang sakit hati sakit hati pun boleh minum madu ni. InsyaAllah dia akan bagi tenang. Madu ni dia rasa pahit-pahit manis, sangat-sangat sedap. Beg nombor 6 sekarang ni tengah 32%. Harga asal 180, harga sekarang ini RM122 dan kita tak bawa banyak madu kita. Korang tahu tak, Sarah ada GERD, Sarah ada gastrik. Bila Sarah minum ni, seminggu hilang GERD Sarah. Kalau korang ingat masa Sarah tengah live, Sarah menahan sakit kan, sakit perut, senggugut, boleh minum ini dan juga jamu kita. Kita cuma bawakan 200 botol saja. Dan kalau korang 2 botol tahan berapa lama Sarah? 2 botol boleh tahan dalam sebulan setengah. Sehari 3 kali kena minum. Okey, 3 titik. Kita cuma dalam sebulan kita tak boleh produce banyak. Sebab ini bukan lebah biasa, tapi ini lebah mellifera. Okey, Sarah cuba bacakan lebah mellifera apa. Dalam sebulan kita boleh dapat 200 botol saja. Memang amat-amat susah. Okey. Saya lebah mellifera ni adalah European Western honeybee. Maknanya yang ini lebah Mak Saleh ya. Lebah Mak Saleh. Yang ini lebah mellifera ni lebah Mak Saleh. Okey? Gitu. Lebah pun dia ada grade-grade dia tau. Jangan main-main dengan lebah ni. Dan COD Skin Savior, thank you so much. Sekarang ni kita punya Ultra Rich 45% daripada RM85 jadi RM46 sahaja korang. Kita punya Ultra Rich ini. Ini untuk jeragat, untuk untuk wrinkle, kedut-kedutan. Nak hilangkan jeragat pakai apa? You boleh pakai ini Ultra Rich, okey? Dan you boleh pakai beg nombor 3 retinol pada waktu malam. Lepas makan madu tu nak terus minum air boleh ke? Boleh, tapi kalau lagi bagus jangan minum air. Biar dulu dekat ni tekak apa semua, kemam dulu, barulah minum air, barulah dia macam berkesan. Letak bawah lidah titik bawah lidah, bukan terus telan, titik bawah lidah. Dan dia sedap, jangan risau, dia sedap. Anak-anak saya memang suka minum. Dia tidak pahit.
Kalau anak yang ada gastrik, anak yang ada GERD, bagus bagi minum ni. Anak yang demam, anak yang sesama, saya guna yang Sarah pegang. Semua jeragat hilang. 2 botol. Malam ni beli lagi sebab murah. Alhamdulillah. Sarah, untuk base makeup pelembap yang mana sesuai? Okey, kalau you makeup, kan, sebelum you makeup, you pakai Skin Savior. You pakai vitamin C untuk glow. And then bila you makeup, you spray dengan soothing toner. Soothing toner sangat-sangat bagus. Dia bagi makeup you stay dan dia bagi muka you glow. Okey, cookies kita tinggal. Cookies mama saya tinggal lagi 9. Kalau jeragat guna 1 dan 2 pakai malam ke? Okey, bag nombor 2 tu untuk cuci muka. Itu untuk cuci muka. Itu cleansing balm. Yang 3 retinol tu pakai malam. Retinol pakai malam. Ultra Rich boleh pakai pagi. Ultra Rich dia lebih, yang ini dia DNA Salmon. Dia lebih kepada anti-aging, anti-wrinkle. Ini untuk booster collagen muka you. Tak nak bagi muka, sebab bila kita makin berusia, kita dah kurang kolagen. Muka kita dah semakin jatuh. Ini untuk menaikkan muka kita. Okay, jadi you tak payahlah pakai botox lagi dah. Tak payah pakai botox lagi dah. Kita dah ada Ultra Rich. Okey, saya nak habiskan cleansing balm Acne Away ini korang. Acne Away tinggal lagi cleansing balm Acne Away ni. Ini dia ada tea tree oil. Syaikul, dah siap rehat pergi mandi Syaikul sebelum Syaikul demam besok, please. Dah 5 minutes dah Syaikul. Syaikul, jangan Syaikul. Syaikul, jangan buat perangai Syaikul. Okey. Kalau tidak, I will take your iPad now. Acne Away tinggal 18 biji saja. Lepas tu habis korang. Acne Away tinggal 18 biji lagi sahaja. Okey, saya pekat. Korang boleh habiskan korang. Okey, bagi sini dia punya tu. Bagi sini. Okey, saya pinkan sekarang. Acne Away ada 18 biji lagi korang. 30%. Dan Skin Saver dan Soothing. Thank you so much Erin Rose. Okey korang, 18 biji lagi Acne Away. Kenapa? Dia tak nak lagi. Syaikul, I'm gonna count to 3, okay? Dia sesama lagi. Yes, yes. Bukan, awak kan tadi kena hujan, awak main football. $18 biji lagi korang. Wow, 14 biji lagi. Boleh habiskan dan payment retinol. Malam ni murah, murah, murah. Kalau korang tak dapatkan, memang korang akan menyesal. Siang untuk sunscreen guna yang mana ya? Kita tak ada sunscreen. Cleansing balm yang besar sama. Beza ke Kak Sarah? Cleansing balm yang besar sama. Yang ini tak ada besar. Yang glow ada besar. Yang ini ada kecil sahaja. Yang ini ada tea tree oil. Dia ada mint. Jadi bila you pakai, you rasa fresh sangat cuci muka you. Ini apa nama dia? Size untuk travel. Okey korang, tea tree oil tinggal lagi 12 lagi. Dan payment, thank you so much. Yang Sarah pakai ini Arashi Plain. Sekarang ni 24%. Malam ini saja 24%. Tudung ni korang tahu tak, Sarah dah pakai setahun setengah. Kalau korang nak tahu, Sarah pakai color ni dah setahun setengah. Color ni dah setahun setengah.
Okay, color ni dah setahun setengah, color ni dah setahun setengah. Basuh dalam dalam mesin washing, washing machine. Tidak berbulu. Korang kena try beli satu Arashi plain. Korang, Telekom Travel tinggal 6 sahaja lagi korang. Telekom Travel tinggal 6 sahaja lagi color hijau. Tapi sorry, tak ada dekat Sarah. Tidak ada dekat saya, sorry. Cookies tinggal 8 lagi korang. Cookies tinggal 8 lagi. Cookies mama saya ada 8 lagi korang. Korang boleh habiskan. Sekejap saya tengok. Okey, untuk Acne Away tinggal berapa lagi? Sekejap saya cek. Tinggal 9 biji lagi untuk tea tree oil ni. Tea tree oil ni bila korang cuci muka korang, korang akan rasa macam ada mint dekat muka korang tau. Arashi Camellia pink ke peach. Arashi Camellia color pink belacan. Malam ni korang kita akan live sampai pagi. Jeragat untuk ibu 70 tahun beg nombor berapa? Jeragat untuk ibu boleh bagi pakai Ultra Rich ini. Ini Ultra Rich. Okay, Ultra Rich untuk jeragat. Lepas tu untuk anti-aging, anti-wrinkle. Ini 45% korang. 45% Ultra Rich bag nombor 1. Bag nombor 1. Dan suruh your mom pakai cleansing balm. Sebab bila semakin umur 40, 50, 60, 70, 80, kulit semakin kering. Jadi you kena suruh your mom pakai cleansing balm untuk cuci muka. Cookies tinggal sikit korang. Cookies tinggal sikit. Cookies tinggal sikit. Yeay. Korang boleh habiskan cookies. Go. Sarah, tolong check payment saya. Problem. Okey, sekejap. Madu tu untuk baby umur 1 tak boleh. Kalau umur 3 tahun ke atas boleh. Untuk 3 tahun ke atas boleh ya. Cookies selling fast korang. Whoop. Okey, malam ni kita habiskan Ultra Rich korang. Korang jangan beli satu tapi korang belilah. Alhamdulillah. Korang belilah 3, 4. Okey, saya akan satu persatu review. Okey, satu persatu review. Kita punya Acne Away Balm tinggal 9 biji sahaja. 9 biji sahaja korang. Tap screen. Malam ni 1 juta
Sekejap lagi kita pergi ke tudung, okey? Sekejap lagi kita pergi ke tudung. Saya dah masukkan sabun. Siapa yang nak sabun mandi ada 10%. Korang siapa yang nak sabun mandi ada 10%. Sabun kita bukan hanya wangi, tetapi sabun Sarah, kalau masa datang bulan boleh makan madu. Boleh sangat. Dia takkan efek apa-apa. Dia takkan efek apa-apa. Madu ni dia untuk GERD, untuk gastrik. Okey, kalau anak-anak ada GERD, gastrik pun boleh bagi minum. Anak-anak demam, anak-anak sakit boleh bagi minum. Tak payah lagi pergi doktor, melainkan kalau sakit kronik lah. Tapi dengan madu, alhamdulillah, insya-Allah. Saya ada GERD, okey, saya ada GERD bertahun-tahun. Minum ni seminggu, alhamdulillah okey. Baju kebaya insya-Allah esok sampai. Yeay! Cek korang. Dan order beg 1 dan 3. Assalamualaikum semua. Sarah, alamak. Okey, besok Sarah pergi Mitek. Tadi, besok saya pergi Mitek Tadi hujan lebat saya tak boleh pergi. Jadi saya live je lah daripada rumah. Orang yang ada darah tinggi, ada kencing manis, boleh minum boleh minum ini. Boleh minum ini. Tak ada masalah. Dan payment 2 Ultra Rich dan 1 retinol. Thank you so much. Cookies tinggal sikit sangat korang. Oh my god, thank you so much. Duk berwuwu kat atas tu. Dan order, thank you so much. Baik. Apa nama dia? Adrisa, boleh tak kalau mak awak datang besok? Kita jumpa besok Kita jumpa besok selepas Zohor. Madu kita selling fast korang. Wow. Madu selling fast. Macam pelik pula bila Sarah cakap macam tu. Madu selling fast. Lumi Propolis selling fast. Kita punya pencuci muka tu Kak Sarah yang botol besar tu ke, untuk masalah jeragat ambil yang mana? Okey, untuk jeragat you ambil retinol pada waktu malam. Okey, retinol pada waktu malam. Sarah tak ada ke serum untuk kulit kering? Ada. Beg nombor 1 boleh pakai. Beg nombor 1 ni Ultra Rich, boleh untuk kulit kering. Dan juga kita punya Skin Savior beg nombor 7 pun boleh untuk kulit kering. Kalau siapa yang kulit dia dah rosak, dia boleh repair dengan perfect repair. Start dari umur berapa budak boleh minum madu tu? Start dari umur 3 tahun boleh. Anak saya 6 tahun dengan 8 tahun minum. Apa dia? Nombor 2 untuk apa? Nombor 2 tu untuk cuci muka. Ini cleansing balm, makeup remover dan pencuci muka. Nanti bukakan movie for them dekat atas. Apa tu? Tutup lampu, buka aircon. Semua masuk dalam selimut, boleh buka movie.
Tanya mereka mau movie apa. Sarah, Ultrarich boleh pakai pagi dan malam, tak ada masalah. Okey korang, Sarah nak masukkan body oil. Siapa yang nak body oil, tinggal 6 saja. 6 saja lagi. Korang tahu tak, kulit Sumayyah kering sangat sampai naik gatal-gatal. Sampai naik gatal-gatal. Sarah sapu dekat dia body oil tau. Virgin coconut oil. Bag nombor 1 ni. Sarah sapu dekat dia virgin coconut oil. Sarah tak tahulah Sumayyah ni ada eczema ke apa ke, tapi mungkin ada mild eczema mungkin. Tapi siapa yang ada penyakit kulit, okey, anak-anak ada eczema, ada kurap, ada panau, boleh pakai virgin coconut oil ini. Dan kalau nak lebatkan rambut, boleh pakai virgin coconut oil ini. Sarah nak habiskan. Ini botol besar. Okey, ini yang besar punya, boleh pakai 3 bulan korang. 3 bulan. Kejap korang. Dan Payment Skin Savior and Radiance Vitamin C. Thank you so much. Okey korang, sekarang ni body oil bag nombor 1. Bag nombor 1 ada 6. Berapa persen ni korang? Boleh habiskan? Jap, Sarah check berapa persen. Malam ni memang banyak. Kurang 58%. Oh my god. Bag nombor 1 body oil 58%. Boleh beli sekarang. Ada 6 botol sahaja yang tinggal. 58%. Ada 6 botol sahaja korang. Cepat dapatkan. 250 ml. 250 ml, 58% tak mahal Kak Rozia Awang. 250 ml. Kalau 50 ml tu mungkin mahal. Tapi ini dia virgin coconut oil, pure virgin coconut oil. Kak Rozia Awang sangat berbaloi kalau ambil. Tinggal 4 sahaja lagi. Boleh pakai 3 bulan. Go korang. Ya Allah, tinggal 4 lagi. Malam ni siapa yang ada kat dalam live Sarah, korang memang, yes, korang memang sangat bertuah. Korang ni bawa tuah. Sebab tu lah TikTok bagi diskaun banyak. Ada 4 lagi. 2 lagi. Sarah, cookies boleh hantar ke Kuantan, tak hancur ke? Tak hancur. Jangan risau. Bag nombor 5 tu apa Kak Sarah? Bag nombor 5 itu toner. 2 lagi korang. 2 lagi. Selamat Hari Raya lah dekat korang. 1 lagi. Ada 6 ampit. Jangan ada 6 ampit. Ada 1 lagi. Muka breakout, hormon tak stabil. Okey, muka breakout kita ada Skin Warrior Acne Fighter. Yang itu untuk muka breakout, untuk jerawat. Sekejap ya.
Sebentar korang. Sabun. Janganlah muka saja yang nak ni kan. Muka saja yang nak cantik. Ambillah sabun. Sabun tu bagi badan wangi dan juga mencerahkan. Kita ada sabun yang satu badan. Mencerahkan. Sekejap ni. Sekejap korang. Apa bunyi tu? Sekejap ni. Sebentar saya buat ni. Sabun mandi korang, sabun mandi. Okey, sekejap. Okay. DNA Salmon tu untuk apa? DNA Salmon ni untuk anti-aging dan anti-wrinkle. Dan juga dia bagi kulit moisturize dan juga untuk jeragat. Okey, nak tengok ada lagi tak? Body oil sold out korang. Tak ada loceng. Tak ada loceng yang boleh ni. Terima kasih korang. Body oil sold out. Ampit ada 4. Okey, akhirnya body oil kita sold out. Muka minyak pakai beg nombor berapa? Okey, first muka minyak untuk cuci muka. Okey, you boleh pakai ini Acne Away. Acne Away kita ni tinggal lagi, ni dah tak banyak dah. Acne Away kita tinggal lagi, sekejap saya keluarkan ni dulu. Tinggal lagi 8 biji saja. Ini untuk you cuci muka. Untuk you cuci muka. Lepas tu you boleh pakai Skin Savior. Yang tadi untuk jerawat tu, muka breakup, beg nombor 14. Okey, beg nombor 14. Kita punya Acne Away tinggal 8 biji lagi. RM18 korang. Go. Saya pula excited. Wow. Yeay korang, go. Saya minum air kejap. Boleh habiskan korang. Officially body oil kita tinggal 0. Sold out dah. Cookies selling fast korang. Cookies selling fast. Cookies tinggal 10 lagi. Alhamdulillah. Mini cleansing balm saya. Yes. Korang, cepat korang. Cookies siapa buat? Cookies mama saya. Tudung Sarah tu kod apa ya? Tudung Sarah pakai Budak 1 tahun boleh minum madu tak? Budak 1 tahun tak boleh minum madu. Budak 3 tahun ke atas boleh.
saya buat. Okey, cookies selling fast. Wow, wow, wow. Tinggal 10. Please explain penggunaan peeling serum. Okey. Okey, peeling serum ni, siapa yang ada bekas jerawat, kulit kusam, bekas jeragat, lepas tu dia punya nose area ni sangat-sangat kotor, okey? Sangat-sangat kotor. Ada white heads, black heads yang degil. After you double cleanse, okay? After you double cleanse, you pakai peeling serum. Peeling serum ni dia buang sel kulit mati you. Dia exfoliate muka you. Kalau kulit kering seminggu sekali saja, tetapi kalau kulit berminyak atau combination normal seminggu 3 kali. This is the best untuk exfoliate kulit you. Macam you pakai face mask. Lepas tu you biar 1 minit, 2 minit you cuci dengan air. Yang ini pregnant dengan breastfeeding, TTC tak boleh pakai. Kalau macam yang tak pregnant, yang tak breastfeeding boleh pakai. Yang ini sangat-sangat bagus. Kalau Sarah akan exfoliate seminggu 2 kali. Untuk buang kulit mati, untuk yang kotor-kotor tepi ni apa semua kan. Macam you buat facial dekat rumah. Macam tu. Mini cleansing balm boleh COD tak? Boleh COD mini cleansing balm. Boleh, tak ada masalah. Mini cleansing balm acne away. Yang kalau peeling serum peeling serum bag nombor wait. Ya Allah, acne away kita officially sold out korang. Sold out. Tapi ada ni, ada unpaid. Korang tolong unpaid. Jangan unpaid ya. Sold out dah. Nasib baik ada satu untuk Sarah. Sebab kadang-kadang bila muka Sarah jerawat, Sarah akan pakai acne away ni. Okay, sold out dah acne away. Sekarang kita ada glow cleansing balm. Okey, apa lagi? Baru nak beli acne away. Okey, you boleh beli ni. You boleh beli glow cleansing balm. Sekejap. Sarah ni. Okey, Sarah naikkan glow cleansing balm. Okey, itu saya pinkan glow cleansing balm. Sekejap saya check dulu. Sama ke sis glow cleansing balm untuk all skin type? Betul. Kita ada jenis kecil dan kita ada yang besar. Yang besar ni 50 gram. Yang ni boleh pakai dekat rumah. Yang ni boleh bawa travel. Boleh pakai kat rumah, boleh bawa travel. Okey, saya akan live dengan korang sampai pukul 12 tau. Alright. Dan beli Skin Savior, thank you so much. Okey, siapa yang nak tahu pasal retinol? Retinol kita ni sangat-sangat safe untuk all skin type. Retinol kita ada squalene. Sekarang ni memang ramai yang dah tahu tentang retinol, ramai yang dah aware tentang retinol, okey. Retinol ini untuk jerawat, jeragat, untuk wrinkle. Yang ni sangat bagus untuk anti-aging. Semua orang kena ada retinol. Kita punya best seller adalah retinol kita. Retinol kita ada 1%. Okay, dia ada squalene.
moisturizer. Dia ada E-ascorbic, vitamin C, astaxanthin. Sebab tu dia color orange. Semua orang kena ada ini. Lagi-lagi untuk jerawat dan jeragat. Okay. Peeling serum kita pun best seller juga. Sekejap lagi saya akan tunjuk satu persatu saya cuci muka tau. Sekarang ni kita punya retinol 35%. Alhamdulillah. Boleh tahu kegunaan produk ini? Tadi kan ada orang tanya kan? Tadi ada orang tanya peeling serum untuk mencerahkan. Untuk exfoliate. Cleansing balm 50 gram. Yes, tengah murah cleansing balm 50 gram. Untuk bagi kulit moisturize, untuk anti-aging, anti-wrinkle. Yang ini sangat-sangat bagus. Yang ini ada DNA Salmon dengan Matrix Seal 3000. Kak Sarah, apa beza 3 facial wash? Okey, 3 facial wash kita. Kalau glow untuk kulit normal, kulit combination. Kalau rebalance tu untuk kulit kering. Rebalance untuk kulit kering. Kalau very acne tu untuk kulit berminyak dan berjerawat. Okey. Hai Cherry Lumiere. Apa khabar? Korang semua tak pergi MITEC ke? Korang semua pergi MITEC tak? Bag 14 sesuai tak untuk jeragat? Sekejap saya cek. Bag 14. Bag 14. Bag 14 yang itu acne fighter. Yang ini untuk jerawat, Kalau untuk jeragat boleh ambil bag nombor 7. Bag nombor 7 Skin Savior pakai pagi. Bag nombor 3 retinol pakai malam. Retinol ni memang untuk jeragat, jerawat, garis halus, wrinkle-wrinkle lah. Dan order retinol, soothing toner dan cleansing balm. Muka berminyak. Yes, muka berminyak boleh pakai retinol. Pagi pakai Skin Savior. Yang ini Ultra Rich ni, Ultra Rich ni kalau laki boleh pakai, tak ada masalah. Ultra Rich ni kalau kulit tengah berjerawat, tengah aktif jerawat, tolong jangan pakai. Kalau tengah aktif jerawat, tolong jangan pakai Ultra Rich, Tapi Ultra Rich ni sangat bagus. Sekejap dah pakai saya. Betul. Ultra Rich ni sangat-sangat bagus untuk awet muda. Siapa yang nak awet muda, tolong pakai Ultra Rich ni. Sebab DNA Salmon ni dia collagen. Sekejap saya tengah reply juga customer dekat sini. Sebab semua orang kat MITEC, Semua orang kat MITEC, jadi saya yang buat ni. Saya top up lagi. Saya top up lagi untuk ni ya, sekejap Tadi ada unpaid 4 tau korang. Ada unpaid 4, sekejap. Alright. Dan beli
retinol dan 2 pieces mini glow melting balm. Thank you so much. Korang Telekong Travel ada 5 helai sahaja lagi. Wow, dah ada orang beli mix yang Telekong random lah 2 color. Jadi officially kita Telekong ada 5 lagi. 5 sahaja lagi korang. Yang ini dapat berapa persen? Color hijau yang tinggal ya. Color hijau yang tinggal. Sekejap. Telekong Travel kita color hijau yang tinggal. Ada 5 sahaja. 5. Okey, nak raya ni beli mini cleansing mask senang nak bawa travel. Betul. Belilah 2, 3. Okey, siapa yang nak beli Telekong Travel, saya nak bagi diskaun. Saya nak beli pula. Saya nak bagi diskaun untuk Telekong Travel sebab ada lagi 5 je. Okey. Macam mana ni? Okey. Kejap. Okey korang tolong habiskan Telekong Travel color hijau ini. Ada 5 saja. Sarah jualan dekat Mitek murah tak? Murah. Jangan risau. Okey, siapa ni? Sekejap. Sorry korang, saya sambil reply customer sekejap. Okey. Alright. Mari kita tengok what happen dekat beg kuning kita. Kita punya Lumi Mellifera 26% ya korang. Daripada 180 jadi 134. Cookies Mama Sarah tinggal 10 saja. Okey, saya nak tengok tudung lah. Tudung kejap Okey. Korang ada vegan baby. Okey, ada vegan baby. Mix tinggal 11 kotak saja mix. Tinggal 11 kotak saja. Yang lain semua dah sold out. Ada siapa-siapa yang nak beli 11 kotak? Dan payment mix random 2 pieces mukena travel. Thank you so much. Okey, sekarang ni 10% untuk Telekong Travel. Ada 5 saja yang tinggal color hijau. Dah boleh dah. Dan order nombor 1 dan nombor 2. Thank you so much. Lima sahaja lagi korang. 10% Telekong Travel. Color hijau. Tinggal 4 korang. Tinggal 4 sahaja lagi. Korang boleh habiskan korang. Tinggal 4 sahaja lagi. Ada ampit. Okey. Okey, tinggal 4 sahaja lagi Telekong Travel. 10%. Hai semua yang baru masuk. Malam ni memang banyak gila diskaun. Telekong Travel tinggal 3 lagi korang. 3 lagi 10%. Wow. 3 lagi korang.
10% kita punya telekung diperbuat daripada kain parachute. Kain parachute bukan macam yang korang tengok dekat video-video tu yang bila solat tu dia terbang. Tidak, dia bukan macam tu. Walaupun dia kain parachute, tapi dia ringan, dia nipis, tapi dia jenis yang berat. Dia takkan terbang. Dan dia tidak berbau. Selalu kan kalau kain parachute kan dia akan bagi, bila kita berpeluh-peluh kat dalam, berpeluh-peluh dekat dalam tu kan dia akan berbau kan. Tidak, dia tidak berbau. Dia sangat-sangat wangi kain dia. Lepas tu dia ada dagu, jangan risau. Dan kita yang ada zip. Arashi kita first yang berzip. Jadi kalau macam dah lama solat tarawih tu kan, okey, buka zip boleh buka. Dia macam hoodie tau, dia macam hoodie. Lepas tu bila nak sambung balik, pakai balik, zip balik. Dia sangat-sangat orang kata fleksibel lah. Kita punya telekung travel fleksibel. Selalu kan kalau macam kita panas kan kita kena buka, betul tak? Yang ini tak payah buka, dia ada zip kat tengah, buka je, dia pakai macam hoodie. Yang mana satu untuk hilangkan parut jerawat, you boleh pakai peeling serum. Peeling serum kita bag nombor ini, peeling serum. Bag nombor 9. Jeragat, kulit kusam, kering, berapa jenis nak kena pakai? Okay, first of all, you kena cuci muka dengan cleansing balm. Okay, dengan cleansing balm, you kena double cleanse cleansing balm dengan facial wash. Facial wash, you pakai Rebalance. Okay, facial wash, you pakai Rebalance. Lepas tu sebab kulit you kusam, you kena pakai serum Skin Savior. Skin Savior you pakai bag nombor sekejap saya check. Bag nombor 7. Bag nombor 7. Sampai dah telekung rose gold saya. Thank you Sarah and team. Thank you so much korang. Cuba siapa yang dah pernah pakai kita punya telekung travel, tolong bagi review please. Tolong bagi review. Korang cookies Mama Sarah tinggal 10 sahaja lagi. Kalau korang boleh support Mama Sarah, boleh tekan beg kuning. Okey, jom kita tengok tudungnya sebentar. Sebentar ya. Bagi saya 1 minit. Okey. Iya. Apa dia? Siapa yang dah pakai telekung, kita telekung travel, boleh ke kalau korang bagi review please? Boleh tak? Alhamdulillah. Korang tak pergi Mitek ke? Korang pergi Mitek tak? Nak tanya, Lumia ni produk mana ya Sarah? Okey, kilang dia dekat Indonesia. Kilang dia dekat Jakarta. Okey. Tapi dia punya bahan-bahan dia daripada Canada, daripada Jepun, daripada Korea, daripada France. Kita beli bahan-bahan dia sampai ke Jakarta, ada kilang, kita buat dekat situ. Dia punya owner Andi Arshil, yang pelakon tu. Saya membawa dia ke sini. Cookies pun dah selamat makan separuh botol. Best cookiesnya.
Telekung ni saya sentiasa simpan dalam handbag. Very useful. Besar dan tak terbang. Alhamdulillah. Betul kan? Tak terbang kan? Sarah nak pin komen ni. Telekung travel best sangat, kain ringan. Tapi bila kena fan tak terbang. Semua kata tak terbang, tak terbang, tak terbang. Alhamdulillah. Puas hati. Kainnya sejuk dan ringan. Okey, nak tanya. Kain dia berbau tak? Kain dia berbau tak bila you pakai? Berbau atau tidak? Telekung travel kita color hijau tinggal 3 sahaja. Yes, tak berbau. Cookies tinggal 8. Wow, 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 wow. Cookies tinggal 8 lagi. Sebelas, 19. Okey. Wangi sangat. Pakai everyday. Tak berbau langsung. Kain wangi je. Alhamdulillah. Dan order cookies. Thank you so much. Thank you so much. Sabun pun wangi. Sangat puas hati. Okey, kejap korang. Kejap, saya nak bagi diskaun dekat sabun. Okey, sekarang barang-barang korang tengah di packing ya. Saya tengah make sure diorang semua packing. Cookie selling fast. Yeay, nak sold out dah korang. Let's go. Telekung tinggal 1 sahaja lagi. Oh my god. Tinggal 1 sahaja lagi telekung korang. Oh my god. Korang boleh habiskan telekung korang. Telekung saya pun dah sampai. Sempatlah pakai sebelum raya. Alhamdulillah. Terima kasih so much korang. Sekarang ini, malam ini juga saya tadi bagi tahu dekat Amel dengan tim. Tolong packing malam ini juga semua. Untuk korang. Sarah, barang boleh sampai dalam minggu ni tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Nurliza, tinggal 1 saja telekung. Dah sold out dah. Dah sold out dah telekung kita. Yeay. Alhamdulillah. Sold out korang. Dah sold out dah telekung. Okey, kita akan minta lagi telekung untuk sampai ke sini lagi. Okey, saya rasa ada color hitam. Alhamdulillah. Kalau ada warna yang banyak-banyak lagi, saya akan terus masuk kat dalam beg kuning. Kita akan terus packing diorang. Amil dengan semua. Amil, Sarah nak rose gold, baik. Amil, Cinta dengan Sophie, diorang baru je balik daripada Mitek tau. Diorang baru je balik dari Mitek. Diorang jaga dekat Mitek tu tadi dari pukul 10 sampai sekarang. Baru sampai. Jadi Sarah terus suruh dia packing untuk korang. Semata-mata untuk korang semua. Sebab kita nak bagi servis yang terbaik untuk korang. Assalamualaikum. Kalau untuk kulit jerawat dan jeragat mana ya? Okey, untuk kulit jerawat dan jeragat, baik nak rose gold, baik. Untuk kulit jerawat dan jeragat boleh pakai Sekejap Siapa nak kebaya? Saya boleh masukkan kebaya. Okey, you boleh pakai beg nombor 7
jerawat dan jeragat kan, kulit kusam. Beg nombor 7 Skin Savior. Dan juga beg nombor 16 Vitamin C. Vitamin C. Alright. Nak rose gold. Baik. Okey, sekejap saya nak suruh ni Amel ni sekejap. Sekejap ya. Saya nak suruh dia buat sabun. Saya nak bagi semua orang boleh pakai sabun. Saya nak semua orang wangi pakai sabun hari raya nanti. Tak payah tunggu raya. Daripada sekarang korang dah wangi dah dengan pakai sabun Lumiere. Saya nak korang semua wangi. Sekejap ya. Saya dah keluarkan sekejap. Okey. Okey, jom kita sold outkan cookies pula korang. Cookies tinggal berapa? Alright. Cookies selling fast. Aunty guna 2 sekali, hijau dan purple. Wow. Thank you so much Aunty. Thank you so much. Sekejap ya, saya nak suruh Amel ni kejap. Okey, mana Amel ni? Mana Amel? Dan retinol. Thank you so much. Okey, jomlah kita cuci-cuci muka dengan saya. Cookies selling fast ya korang. Cookies selling fast. Harap diorang dapat rehat yang cukup. Kesian nanti penat. Tak apa, kita bagi diorang bonus besar. Bagi diorang bonus besar. Jadi diorang bersemangat. Diorang bersemangat nak packing barang korang. Sekejap saya nak tengok untuk Arashi. Wow, Ultra Rich pun selling fast. Lumi Mellifera. Lumi Mellifera murah sangat ni. Lumi Mellifera sangat-sangat murah. Okey, dia naik balik. Dan order cookies, thank you so much. Yang ni semata-mata untuk raya. Mana si Amel ni? Kejap. Okey korang, sleeping mask 41%. Salam Sarah, tudung plain yang Sarah pakai tu colour apa? Okey, yang Sarah pakai ni colour string. Yang Sarah pakai ini colour string. Yang sekarang tengah 15%. Wow, thank you so much korang. Cookies pun selling fast. Memang tinggal sikit. Tinggal 10 balang saja. Yay, thank you so much. Mana si Amel ni, dah sampai ke belum? Okay, belum sampai kot. Okay, tak apa. Okay, saya dah pinkan Lumi Mellifera tadi. Macam mana nak pakai beg satu tu?
Beg nombor 1. Beg nombor 1. Yang ini beg nombor 1 all mak kau. Beg nombor 1 ni ultra rich. Yang ini pakai satu muka. Pakai pagi dan malam. Pakai pagi dan malam. Oh, okey. Okey. Vegan baby kan? Sekejap. Alhamdulillah. Saya nak buat sabun tu sekejap tau. Sebentar tau korang. Okay. Sebab semua kat Mitek. Sekejap. Okay. Ish. Sekejap ya, harap bersabar. Okey. Okey, saya cookies flavor apa? Itu oatmeal cookies. Oatmeal dengan raisins. Okey, saya pinkan sabun. Okey, sabun beg nombor 1. Okey, korang. Saya nak introduce kat korang, tapi sabun tu tak ada dekat saya sekarang. Saya dah ada satu tapi dah habis. Tetapi sudah habis sabun saya. Okey. Okey, korang, beg nombor 1 sekarang ni sabun mandi. Kita ada 2 sabun mandi. Satu Hydra Silk, satu Velvet Exfoliate. Velvet Exfoliate, okey. Yang warna hijau itu dia untuk mencerahkan dan untuk kulit yang halus, Yang color purple Velvet Exfoliate tu dia buang kulit mati. Siapa yang ada jerawat dekat belakang badan dia, okey, combo sabun, ya, lebih baik korang beli combo sabun lagi murah harga dia. Lebih baik beli combo sekarang. Korang go. Yang itu dapat 2 sabun. Okey korang, 2 sabun. Hai Sarah, Lumia Scrub Purple and Green dah sampai petang tadi. Wangi sungguh. Okey, Sarah nak minta tolong korang dekat dalam ni. Siapa yang dah pernah pakai sabun kita? Sabun kita ni dia natural body scrub. Lebih baik korang beli combo. Combo kita selling fast. Kalau nak beli loose pun boleh, tapi lebih baik beli combo korang. Beli combo lagi murah. Mata kita dah rosak ke? Dan sabun combo, thank you so much. Korang beli sabun combo sekarang tengah murah. Siapa yang nak beli sabun yang wangi, mencerahkan, okey, mencerahkan dan dia buang kulit mati. Kalau siapa yang warna badan tidak sekata, lepas tu berjerawat dekat belakang, bagus pakai sabun kita.
kita. Sabun kita sangat bagus. Okey, saya akan bagi tahu yang color hijau, okey? Yang color hijau. Okay. Dan combo, thank you so much. Sarah, sabun untuk buang kulit mati yang mana satu? Velvet Exfoliate color purple. Lebih baik beli combo. Sangat-sangat tengah murah sekarang. Korang tidak akan menyesal. Dia wangi. Okey. Yang color hijau tu adalah Hydra Silk. Okey, Hydra Silk. Warna hijau tu dia punya ingredients dia ada sodium hyaluronate, okey? Sodium hyaluronate menjaga kelembapan kulit dan membuat kulit kenyal. Yang itu color hijau. Ada vitamin E, antioksidan yang kuat yang melindungi kulit dari kotoran dan anti-aging. Bukan hanya skincare kita anti-aging, tapi sabun mandi kita pun anti-aging. Orang tua boleh pakai, adult boleh pakai, remaja boleh pakai, budak pun boleh pakai. Tapi baby tak boleh pakai. Okey, baby tak boleh pakai. Dan dia ada manik-manik, dia ada scrub. Nak tunggu pink lagi lah. Lepas cepat juga sampai Sarawak. Ya, korang malam ni sahaja ambil combo. Combo. Dia punya body scrub tu, body scrub dia sangat-sangat lembut korang. Korang kalau tak gunakan peluang ni, korang akan menyesal, okey? Kalau tak ambil sekarang, korang akan menyesal menangis tepi bucu jalan. Siapa tak nak menangis, ambil sekarang. Cookies selling fast korang. Cookies. Ada lagi 15, korang boleh habiskan 15 botol cookies mama saya. Combo sabun selling fast korang. Let's go combo. Dan payment combo. Thank you so much. Hai Lisa Ilham. Wow, combo selling fast. Okey, Sarah baca lagi. Untuk sabun hijau kita ada vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi kulit dari radikal bebas dan memperlambatkan penuaan. Syaikul dan Semaya buat apa? Dah tidur dah? Penat sangat? Baru tidur? Okay, saya thank you. Syaikul dengan Sumaya tu ketawa-ketawa. Alamak, mak senap-senap, tolong ambil my charger please. Charger putih yang tali hitam panjang tu. Go korang dan order combo. Lepas tu sabun kita ada Allantoin. Allantoin untuk menenangkan kulit, mempercepatkan regenerasi dan mencegah irritation. Lepas tu ada white grape extract mengandungi AHA alami untuk exfoliate lembut dan mencerahkan kulit. Lepas tu ada rice bran extract kaya dengan antioksidan. Go! Kaya dengan antioksidan dan vitamin untuk meningkatkan elasticity kulit. Go korang, go! Go korang, go! Cepat. Yes, Izan. Yes, cepat Izan. Okey, saya dah charge phone saya. Oops. Sarah live dekat rumah. Ya, betul Izan. Betul. Dah order 2 botol cookies. Thank you so much. Dah order combo. Thank you so much korang. Dan order Sarah. Thank you so much. Kejap lagi kita pergi ke tudung ya. Kejap lagi kita pergi ke tudung dengan jamu. Habiskan yang combo tu korang.
Combo tinggal sikit sahaja. Dan order combo sabun. Thank you so much. Apa ni? Alamak, nanti saya reply. Untuk kulit bermasalah memang bagus guna combo. Ya. Ampit ada 6. Clearkan ampit. Iya. Siapa cepat dia dapat. Dan beli combo sabun. Thank you so much. Wow, kita punya apa? Kita punya jamu pun tinggal sikit je. Okay. Dan bayar combo. Thank you so much. Tada, habis. Jamu dah sampai. Sedap sangat. Baik, thank you so much. Okey, sekejap saya tengok. Ya, habiskan habiskan sabun combo untuk malam ini. Okey. Kurang. Cookies tinggal lagi 15 saja. Tinggal 15 saja. Boleh habiskan cookies tu. 15 sahaja tau. Okey korang boleh tap screen. Boleh tap screen. Okey, saya nak cuci muka saya. Siapa yang nak teman saya? Aduh. Jom saya tengok Lumi Mellifera. Lumi Mellifera tinggal berapa? Lumi Mellifera kita pun selling fast juga. Alhamdulillah. Siapa yang ada kat dalam ni malam ni sangat-sangat bertuah. Banyak sangat diskaun tadi. Okey. Kita nak jualan penghabisan Ultra Rich. Telekung dah sampai. Wangi sangat. Alhamdulillah. Thank you so much. Saya tambahkan Ultra Rich. Sekejap ya. Ultra
ultra rich, ultra rich, ultra rich, ultra rich, ultra rich. Okay. Wow, sleeping mask 41%. Gila lah. Okay, siapa yang nak fokus on anti-aging untuk jeragat dan wrinkle harus ambil ultra rich kita. Dalam ni ada DNA Salmon, ada Matrix Seal 3000, ada vitamin C, ada niacinamide, ada collagen. Yang ini untuk menghaluskan kulit. Okay, dia akan trigger the collagen, dia akan rawat daripada dalam. Dia akan trigger the collagen, so dia akan mengekalkan elasticity kulit itu. Dan dia akan melambatkan penuaan. Jadi kalau siapa yang nak awet muda, tolonglah ambil ultra rich ini. Dia punya hero ingredients dia adalah DNA Salmon. Selepas ultra rich, kita ada perfect repair. Perfect repair tu nak tanya nombor 3 untuk apa? Nombor 3 ini adalah cleansing balm. Tak apa. Thank you. Dan kita ini cleansing balm. Ini mini cleansing balm. Kita ada yang besar punya 50 gram. Ini tolong letak, ini semua buang, tapi ini letak dalam mangkuk kecil apa tu, yang kecil punya, Sumayah punya tu. Sumayah punya. Plastiknya ada tak? Plastik punya. Kejap korang Tadi kita punya acne away habis. Okey, sekejap korang. Kita punya acne away habis. Boleh tanya apa function cleansing balm? Cleansing balm kita untuk moisturekan kulit. Sebab dia ada shea butter. Jadi all skin type boleh pakai. Lagi-lagi kalau kulit sensitif. Kalau kulit sensitif, kulit kering kan susah nak cari produk kan. Cleansing balm is the best untuk makeup remover dan cuci muka. You memang kena double cleanse. Harus double cleanse. Cara double cleanse macam mana? Cara double cleanse adalah pakai cleansing balm dan pakai facial wash. Pakai cleansing balm dan pakai facial wash. Double cleanse. Okay? Sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak double cleanse. Sebab saya nak cuci makeup saya, korang boleh nampak. Nama dia melting balm. 20 second all makeup dia melt. So you jangan pakai wet tissue atau you jangan pakai cleansing oil. Sebab dia akan keringkan kulit. You kena pakai balm. Beg nombor 1 ini, okey, saya nak habiskan beg nombor 1 Yang ini boleh pakai pagi dan malam. Korang tunggu sekejap tau. Kita nak jualan penghabisan ultra rich. Kulit kering memang boleh pakai cleansing balm. Kulit kering boleh pakai ultra rich. Jangan risau. Kulit kering boleh pakai ultra rich. Okey, tunggu sekejap. Sekejap korang. Saya nak habiskan ultra rich ini. Korang boleh tekan beg kuning. Sebentar. Mana ultra rich? Okey. Sekejap Okey. Alright, saya akan beg nombor 1 boleh tak untuk jeragat? Beg nombor 1 boleh untuk jeragat, tak ada masalah. Sekejap. Baik. Macam mana ni? Sekejap korang. Saya tengah tengok. Ultra rich ni untuk anti-aging dan anti-wrinkle. Boleh pakai pagi dan malam. Ini.
Pakai pagi dan malam. Lepas double cleanse dan lepas toner, you pakai pagi. Lepas tu kalau you nak lagi best, malam you pakai retinol kalau you nak fokus on jeragat. Sekejap ya, sekejap. Kami semua support Sarah, Lumir dan Arashi. Thank you so much. Dan beli Ultrarich, thank you. Nombor 3 macam mana cara nak pakai? Sekejap saya cek nombor 3. Nombor 3 itu adalah pencuci muka. You calik, gosok. Lepas tu you basuh dengan air. Yang itu untuk menutup pori you dan juga untuk membuang whiteheads dan blackheads. Sekejap saya nak buat yang ni untuk Ultrarich. Sekejap korang. Sekejap. Sekejap. Bagi saya 1 minute sekejap. Sebentar. Okay, saya nak bagi diskaun kat korang. Okay. Alright. Kedutan yang mana? Kedutan boleh Ultrarich. Kedutan ini boleh Ultrarich. Ultrarich ini dia ada DNA Salmon, Matrixyl 3000, Niacinamide, Collagen, Trinisamic Acid, dia ada Panthenol, dia ada Snail Attraction. Okay. Saya pinkan sekarang Ultrarich ini. Ini kita punya best seller tau, Ultrarich. Sekejap. Okey. Ultrarich kita sekarang 40% korang. 40%. Cookies tinggal 12 lagi. Cookies. Korang boleh habiskan. Cookies tinggal 12 lagi. Sekejap saya top up Ultrarich Sekejap Sebentar. Okey. Alright. Dan Ultrarich kalau order bila boleh sampai? Malam ini juga kita akan packing. Okey korang. Go. Ultrarich. Khas untuk yang berada kat dalam live saya malam ini. Alright, saya akan bacakan dia punya kebaikan Ultrarich ini. Okey, Ultrarich ni dia ada DNA Salmon. DNA Salmon ni dia untuk enhance hydration, reduce wrinkle, dengan dia improve skin texture dengan tone. Siapa yang warna kulit tidak sekata boleh pakai ini. Dia juga mengurangkan pigmentation. Dan kalau kulit korang kering, kulit korang kemerah-merahan, dia bagus pakai Ultrarich ni. Lepas tu kalau ada pori-pori yang besar, untuk tutup pori-pori, lepas you cuci muka, okey, pakai cleansing balm, you double cleanse, pagi you pakai Ultrarich, malam you pakai retinol. You buat ini selama 1 minggu. 1 minggu. You boleh nampak muka you yang open pores besar tu semakin kurang, semakin kecil. Kalau pakai retinol jadi merah-merah, biasa je ke kak? Okey, you kurangkan pakai retinol. Kalau you pakai retinol seminggu 3 kali, you pakai retinol seminggu sekali.
You pakai retinol seminggu sekali, pakai waktu malam. Tapi sebenarnya Nur Fadila, kalau you pakai retinol jadi merah sebab kulit you punya skin barrier tu dah rosak. You punya skin barrier tu dah rosak. So you kena pakai Perfect Repair. In the morning you pakai Perfect Repair. You double cleanse, okay? You double cleanse selama seminggu. Lepas tu you pakai Perfect Repair saja. Ni Perfect Repair. Mana Perfect Repair saya? Alamak, kat atas. You pakai Perfect Repair tu seminggu. Lepas dah seminggu, you dah double cleanse, you pakai Perfect Repair pagi dengan malam, then baru you start pakai retinol balik. Okay, baru you start pakai retinol balik. Dan Ultra Rich, thank you so much Ultra Rich, 40% korang. 40%. Lepas tu kalau ada garis-garis halus dekat tepi-tepi ni apa semua kan, you pakai Ultra Rich. Itulah kegunaan DNA Salmon. Lepas tu ada Matrix Seal 3000. Matrix Seal 3000. Matrix Seal 3000 ni untuk apa? Untuk anti-aging. Untuk reduce. Pakai malam saja ke? Kalau you ada Ultra Rich, you pakai pagi. Retinol you pakai malam. Jangan lupa double cleanse. Double cleanse. Matrix Seal 3000 ni, dia help to reduce fine lines, wrinkle-wrinkle ni. Lepas tu dia improve skin firmness. Saya kena minum air kejap batuk-batuk. Okay. Kalau Ultra Rich tak apa kan? Ultra Rich tak ada masalah. Ultra Rich boleh untuk kulit kering. Kalau nak order hari Isnin boleh ke? Boleh. Nak order hari Isnin tak ada masalah. Tak ada masalah nak order hari Isnin. Okey, saya nak cuci muka saya tahu. Saya akan tunjuk betapa bagusnya kita punya cleansing balm. Kalau untuk jeragak dan kulit kering, ambil yang mana? Untuk jeragak dan kulit kering, okey, first kulit kering ni cuci muka pakai cleansing balm. Facial wash you kena ambil Rebalance. Dan untuk jeragak you ambil Ultra Rich. Ultra Rich sekarang yang tengah 40%. Kita nak habiskan Ultra Rich kita ini. Retinol guna macam mana? Retinol boleh pakai satu muka, tetapi hanya pada waktu malam sahaja. Waktu malam sahaja retinol. Mana saya punya Ultra Rich ni? Tadi ada kat sini Ultra Rich. Saya cari Ultra Rich saya. Mana Ultra Rich saya? Ultra Rich, Ultra Rich, Ultra Rich. Okey, saya nak buka untuk sabun lagi sekali. Korang standby tau. Okey. Alright. Retinol, okey. Retinol tak boleh campur. Retinol tidak boleh campur dengan yang lain-lain. Retinol hanya retinol saja. Retinol boleh pakai dengan sleeping mask sahaja. Hanya sleeping mask. You boleh buat sandwich method. Maknanya pakai sleeping mask, lepas tu pakai retinol dan pakai sleeping mask balik. Okey, sebelum pukul 12